Assalamualaikum. Hari ni aku nak bercerita pasal harimau jadian. Kisah ni dikongsikan oleh Pak Yub yang berasal daripada Perak. Kejadian ni berlaku pada awal tahun 80-an. Sebelum aku nak mulakan cerita ni, yang mana dalam watak-watak cerita ni hanya Pak Yub saja nama sebenar aku guna. Kalau watak-watak yang lain semuanya aku dah samarkan. Itulah permintaan si Pak Yub. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada awal tahun 80-an, Pak Yub ni masih lagi muda ketika tu dan juga masih lagi bujang. Di dalam kampung Pak Yub ni terdapat satu orang veteran, iaitu dikenali sebagai Tok Long. Tok Long ni sebenarnya kehidupan dia hanyalah sebatang kara. Bini pun dah tak ada dah. Sepanjang perkahwinan Tok Long dan juga arwah bini dia, tak pernah mereka ni ada anak. Walaupun Tok Long ni kehidupan dia sebatang kara, tapi Tok Long ni dia orang senang lah dalam kampung tu dan juga seorang pemurah. Andai kata kalau orang nak pinjam duit dekat si Tok Long ni, Tok Long tak ada ragu-ragu dah. Tok Long sentiasa akan bantu orang kampung. Dan juga andai kata dalam kampung depa ni surau tu kot-kot lah, atap tu bocor ke ataupun ada kerosakan-kerosakan yang lain ke, orang pertama yang akan beri sumbangan iaitu si Tok Long. Dan juga kalau kata Tok Long ni jual hasil kebun dia, kalau setiap kali Tok Long ni masuk dekat warung dalam kampung, tak kira lah tengah hari ke sama ada ataupun malam, Tok Long akan belanja satu warung. Dan Tok Long ni juga andai kata dia pergi masuk kat kedai runcit, sekiranya ada budak-budak di depan kedai runcit tersebut tu, panggil budak-budak tu main masuk dalam kedai runcit ni, hampa ambil lah apa benda yang hampa nak. Tak apa, Tok Long bayar. Dan orang yang paling rapat dengan Tok Long iaitu si Pak Yub dan juga si Ali, kawan kepada si Pak Yub. Walaupun orang kampung kenal si Tok Long ni seorang pemurah, di sebalik pemurah dia tu ada satu rahsia. Tapi rahsia kepada si Tok Long ni hanya orang tertentu saja yang tahu. Salah satunya iaitu si Pak Yub dan juga si Ali. Satu hari kawan si Tok Long ni datanglah ziarah si Tok Long. Dalam duk sembang biasa tu, tiba-tiba kawan kepada si Tok Long ni mengadu dekat Tok Long. Apa yang Pak Yub faham, kawan Tok Long dia beli bata, tapi kuantiti bata tu tak mencukupi. Senang kata tokek bata tu tipu kawan kepada si Tok Long ni. Jadi Tok Long ni pun habaq balik dekat kawan dia, lagu ni lah, tak apa, besok dalam waktu tengah hari macam tu kita pi. Nak jadikan cerita, esok tu mereka pi. Tapi sebiji kereta 4 orang, Tok Long, kawan Tok Long, Pak Yub dan juga si Ali. Mereka pergilah dekat pekan sana tu semata-mata mereka nak pergi dekat gudang bata tersebut. Bila dah sampai, yang si Tok Long ni pun habaqlah dekat si Pak Yub dan juga si Ali. Hampa berdua jangan keluar daripada kereta ni. Hampa berdua duduk je dalam kereta ni. Tak apa, biar aku dengan kawan aku ni masuk dalam gudang tu. Jadi mereka berdua ni pun masuklah sampai ke dalam gudang tu. Setengah jam kemudian, tiba-tiba pekerja dengan tak tahulah mana punya orang yang ada dalam gudang tu semua keluar daripada gudang, berselerak mereka lari. Dalam masa orang duk tengah berlari tu, ada orang duk menjerit tau. Dia kata harimau, harimau. Yang Pak Yub jadi herannya, kawasan tersebut tu bukanlah kawasan hutan. Dia ni kawasan-kawasan kira dah orang kata apa, kawasan nak membangun. Harimau celah mana pula mai. Setelah orang lari dan sebagainya, lepas tu pula si Tok Long dan juga kawan dia pun keluar. Jadi urusan dengan tokek bata tu dah selesai lah. Di kejadian yang lain lagi, di kampung kiri depa ni dengan kampung kanan, depa ada konflik. Nak jadikan cerita, depa ni nak berkelahi. Masalahnya, depa nak berkelahi pula dekat kampung si Pak Yub. Bila benda ni dapat dengar si Tok Long tak boleh terima lah. Tok Long ni dia mula-mula pergi ke kampung kiri dulu, bagi tahu dekat orang kampung kiri, hampa kalau nak berkelahi, kalau boleh janganlah berkelahi dekat kampung aku. Hampa berkelahilah dekat kampung hampa. Tapi itulah, yang belah kampung kiri ni pun depa duk keras kepala juga. Depa kata berkelahi ni tetap diteruskan. Sebelum si Tok Long ni nak beredak daripada situ,
Tok Long ni beritahu dekat si orang-orang kampung kiri, hampa berkelahi dekat kampung aku, hampa jangan menyesal. Lepas tu Tok Long ni pula pergi ke kampung kanan. Bila sampai dekat kampung kanan tu pun benda yang sama juga. Tok Long ni nasihat dekat hampa, kalau boleh jangan duk berkelahi lah dekat kampung aku tu. Masalahnya hampa ni orang luar, berkelahi lah dekat kampung hampa sendiri. Pun sama juga, masih duk keras kepala. Dan Tok Long ni pun kata benda yang sama juga. Hampa kalau berkelahi juga dalam kampung aku, hampa jangan menyesal. Selang beberapa hari kemudian, orang kampung kiri dan juga kampung kanan, depa dah mula berkumpul. Yang masa depa nak berkelahi ni waktu malam. Depa berkelahi dekat mana tau? Di satu kawasan padang. Padang tersebut tu, orang-orang kampung si Pak Yop ni lah duk main bola petang-petang. Dan kawasan padang tu jauh lah daripada rumah-rumah orang. Lalu bila Ali dapat tahu, Ali ni pun bagi tahu lah dekat si Tok Long. Tok Long depa nak start dah tu. Lalu si Tok Long dan juga si Pak Yop dan juga si Ali ni pergilah dekat kawasan padang tu. Yang si Pak Yop dan juga si Tok Long dan juga si Ali ni, depa ni menyorok lah dekat kawasan-kawasan semak. Depa nak tengok daripada jauh. Masa tu dekat padang, ada yang jenis bawa senjata tajam lah, senjata tumpul lah. Ramai ni, tak kira tua, tak kira muda, ada saja. Jadi si Tok Long ni habaq dekat si Pak Yop dan juga si Ali. Hampa duduk dekat sini ya. Apa-apa jadi, apa-apa yang hampa nampak nanti, apa-apa pun hampa jangan lari. Jadi Tok Long ni, dia masuklah dalam kawasan semak tu. Lagi dalam dia masuk. Masa dekat kawasan padang tu pula, duk tengah riuh lah. Ada yang duk tinggi suara lah, ada yang duk maki lah, ada yang duk mencarut. Tak sampai 10 minit kemudian, tiba-tiba dalam kawasan semak tu terkeluarlah seekor harimau. Orang kampung kiri, orang kampung kanan berselerak lah lari. Takut depa ni kena baham dengan harimau tu ke. Kalau nak ikutkan Pak Yop dan juga Ali ni nak lari tau daripada apa yang depa nampak harimau tersebut tu. Memang jarak si Pak Yop dengan Ali ni, dengan jarak harimau tu memanglah jauh. Lepas geng-geng kampung kiri dan juga kampung kanan ni dah lari daripada kawasan padang tu, lalu harimau tersebut tu dia masuk balik dekat kawasan semak yang dia keluar tadi. Bila dia masuk ke kawasan semak, tak sampai 10 minit kemudian, dekat belakang si Pak Yop ni dan juga si Ali, Tok Long ni kata, dah, jom kita balik. Semuanya dah selesai. Semenjak daripada situlah, orang kampung kiri dan juga kampung kanan, depa masuk juga dekat kampung si Pak Yop ni. Cuma, yang mana kerja depa duk suka cari akar kayu ke, ataupun ni lah, masuk dalam hutan ke, depa takkan berani masuk dekat kawasan hutan di sebalik padang dekat kampung Pak Yop ni. Sedangkan tak pernah ada orang jumpa harimau di kawasan berkenaan. Di kejadian yang lain lagi, Tok Long ni pernah tau marah besar. Punca apa? Hasil sawit dia kena curi. Memang Tok Long marah lah. Sampai Tok Long ni dia kata apa? Aku, kalau orang tu minta baik-baik, insya-Allah aku bagi baik-baik. Tapi kalau orang curi hasil benda aku, memang aku tak boleh terima. Nak jadikan cerita, satu hari Tok Long ni minta lah bantuan dengan si Pak Yop dan juga si Ali. Macam ni, lepas isyak nanti hampa berdua ikut aku, kita pergi dekat kawasan sawit aku tu. Jadi setelah lepas isyak kemudian, depa bertiga ni pergilah dekat kawasan sawit yang Tok Long punya tu. Masa malam tu, memang sungguh depa nampak pencuri tu. Dua orang duk tengah angkut sawit tu, bubuh dalam van. Yang perasan pencuri tu iaitu si Pak Yop. Pak Yop ni bagitahu lah dekat si Tok Long. Tu Tok Long, tu. Sebab waktu tu si Pak Yop ni nampak daripada jauh sambil menyorok di sebalik pokok sawit. Tok Long ni bagitahu lah dekat depa berdua ni, hampa lah ni duduk dekat sini, duduk dan diam. Dan apa yang hampa nampak nanti, hampa diam, jangan bagitahu siapa-siapa. Lalu Tok Long ni pun dia jalan ke depan sikit. Lepas tu Tok Long ni dia buka baju dia ni. Akhirnya diri Tok Long tu berubah jadi seekor harimau. Dekat sini Pak Yop dan juga si Ali tergamam. Tapi masa berubah tu, memang yang si Pak Yop dan juga si Ali nampak dengan jelas. Dia berubah tang muka dulu sampailah ke arah kepala. Lepas kepala teruslah bawa sampai ke badan apa semua ni. Walaupun dalam gelap, tapi memang jelas yang mana si Tok Long ni berubah jadi harimau.
Kalau nak ikutkan si Pak Yop dan juga si Ali ni nak lari dah daripada kawasan sawit tu. Tapi Tok Long dah pesan dah dekat mereka, apa-apa yang hampa nampak, hampa jangan lari. Yang si Ali ni nak lari dah ni, tapi Pak Yop ni cuba pegang tangan si Ali. Dah hang sabar lu. Kita tengok apa reaksi harimau ni. Bila harimau tu nak menghampiri dekat kawasan van pencuri tu, harimau tersebut tu keluarkan suara ngauman dia. Dua pencuri tu kelang kabut, tak dan nak masuk dekat dalam van, depa lari balik rumah jalan kaki. Lepas tu harimau tersebut tu patah balik dekat kawasan baju si Tok Long. Dan harimau tersebut tu pun berubah balik jadi si Tok Long. Lalu Tok Long ni pun dia sarung baliklah pakaian dia apa semua ni. Lepas tu pula Tok Long ni menghampiri dekat si Pak Yop dan juga si Ali. Tok Long ni beritahu dekat mereka berdua, "Lah ni, hampa berdua ikut aku, kita pergi balai polis." Lepas dah pergi balai polis dan sebagainya, keesokan hari, dua pencuri tu ditangkap. Dan van yang pencuri tersebut tu, polis ni bawa lah sampai ke balai. Semenjak kejadian yang mereka nampak depan mata mereka, yang si Tok Long ni berubah jadi harimau, yang si Pak Yop dan juga si Ali ni, sebenarnya mereka dah takut tau nak lepak dengan si Tok Long. Tapi itulah mereka berdua ni cuba beranikan diri untuk berkawan dengan Tok Long. Mereka ni pun bertanya lah, Tok Long ni dapat ilmu ni daripada mana, macam mana cerita dia. Lalu Tok Long ni pun ceritalah satu demi satu. Jadi Tok Long ni dia cerita balik, hang ingat lagi tak dekat kawasan Gudang Bata dulu tu? Dan hang ingat lagi tak dekat kawasan Padang yang orang kampung kiri dan juga kampung kanan tu depa nak berkelahi dekat kawasan Padang kampung kita tu? Jadi dekat situ yang si Pak Yop dan juga si Ali mula terfikir, rupa-rupanya yang apa depa nampak harimau dekat Padang tu dan juga orang berlari dekat kawasan Gudang Bata tu, itu semua adalah angkara Tok Long. Masa dekat gudang tu, Tok Long ni muka dia saja berubah jadi harimau. Yalah, sebab Tok Long ni dia hidup di zaman penjajah komunis dulu. Yang dia ambil ilmu tu pun bersebab. Lepas tu si Pak Yop ni tanya balik dekat si Tok Long, kalau Tok Long meninggal nanti, ilmu ni macam mana? Kata si Tok Long, nanti lepas aku meninggal nanti, benda tu dah hilang lah daripada diri aku nanti. Dan Tok Long ni juga merayu lah dekat mereka berdua, kalau boleh apa yang hampa pernah melihat, janganlah hampa ni pergi bagi tahu dekat siapa-siapa. Jadi yang si Pak Yop dan juga si Ali, mereka berjanjilah dengan si Tok Long, mereka takkan bagi tahu siapa-siapa pun pasal benda ni. Tapi lepas pada tu, lepas kejadian apa yang dilihat oleh Pak Yop dan juga si Ali ni, sampailah si Pak Yop ni berkahwin. Tapi Pak Yop ni tetap lagi berkawan dengan Tok Long sampailah Tok Long ni meninggal pada pertengahan tahun 90-an. Walaupun kejadian ni pernah dilihat oleh si Pak Yop dan juga si Ali, tapi rahsia Tok Long tetap terkunci. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.